bag yang pergi toilet pun orang dah tahu kita ni kaya. Yes, ini adalah LV Vanity PM. Dia adalah LV Vanity, brand daripada Louis Vuitton, model Vanity size PM. PM tu maksudnya kecil lah. PM petit kan. So yang ini kenapa dipanggil Vanity? Simple saja. Vanity ni khasnya adalah untuk bag makeup. Dalam industri luxury handbag, dia ada toiletries, dia ada vanity. Toiletries biasanya kalau contoh orang nak letak orang kata apa, berus gigi, mana bag tu? Ni. Ini kalau bahasa kasarnya lah kan, toiletries orang panggil. Tapi zaman sekarang kita memang dah fashion. Nampak tak? Ini boleh tak sabun lah, boleh tak macam-macam. Tapi yang ini kebiasaannya wanita-wanita dia akan letak makeup. So makeup ni basically kalau korang buka, jangan risau, bag ni condition masih cantik lagi. Nampak? Dalam ni korang boleh letak macam-macam. Dalam ni in suede black, luar dia pula adalah in coated canvas. Monogram. Lepas tu kalau dekat kedai, saya nak tutup benda ni pun susah ni. Yelah, barang-barang mahal ni memang kita kena jaga sikit. Okay. So yang ini kita nak let go pada harga RM8,300 sahaja. Mahal tak mahal? Mahal lah. Tak. Manakala di kedai orang jual baru RM14,500. Kita jual condition excellent. Tengok ni. Tengok condition excellent, hardware tak ada calar sangat, top handle tak kendur, tak lembik. Semua ada incomplete set. Tengok bawah dia, start dia masih cantik lagi, corners dia masih menarik lagi, semua tu cantik lagi. So cuba bayangkan korang spend dekat kedai RM14,300, kita RM8,300, korang boleh jimat dekat RM6,000 tapi korang dapat condition yang seakan-akan sama, original, authentic, entropy kita bagi. So berbaloi tak shopping ni kat sini. Kita ada di Wangsa Maju Kuala Lumpur. Korang boleh datang shopping dengan kita 10 minit saja daripada KLCC. Boleh waste, tidak ada masalah. Kalau korang datang daripada video ni, kita nak bagi RM8,300. Daripada RM8,300 saya nak terus bagi RM8,100. So ada RM200 diskaun khas untuk korang kalau korang datang daripada video ni. So please make sure korang cakap saya nak Vanity P5197 bag ini, and terus screenshot DM kami sekarang.